Hai, murid-murid sekalian, apakah itu fungsi? Bagaimanakah kita membezakan fungsi dan bukan fungsi? Fungsi merupakan hubungan yang memetakan setiap input kepada satu output sahaja. Ini bermakna satu input tidak boleh mempunyai dua atau lebih output. Mari kita cuba kenal pastikan fungsi dan bukan fungsi. Antara rajah anak panah ini, yang manakah satu ialah fungsi? Pilihan 1 atau pilihan 2? Jawapan ialah pilihan 1. Ini adalah kerana semua input di pilihan 1 hanya mempunyai satu output, iaitu Lucy kepada telur, Louis kepada sayur, Lee kepada daging dan Latif kepada sayur. Mengapakah pilihan 2 bukan fungsi? Ini adalah kerana input mempunyai lebih daripada satu output. Seperti Sofia kepada arnab dan kucing, dan Sarah kepada kucing dan burung. Cuba tengok soalan ini. Adakah graf ini satu fungsi? Jawapannya ialah bukan. Mengapa? Kita boleh gunakan sebatang pembaris dan gerakannya secara menegak sepanjang paksi mengufuk. Di sini, kita nampak input 3 mempunyai dua output, ialah 3 dan 5. Oleh itu, graf ini bukan fungsi. Bagaimana pula dengan soalan ini? Antara pasangan tertib berikut, yang manakah satu fungsi? Pilihan 1 atau pilihan 2? Jawapannya ialah pilihan 2. Mengapa pilihan 1 bukan fungsi? Kita boleh tengok nombor pertama bagi setiap pasangan. Nombor 1 wujud dua kali dengan output yang berbeza. Ini bermakna input 1 mempunyai dua output, iaitu 1 dan 3. Jadi, pilihan 1 bukan fungsi kerana setiap input hanya boleh mempunyai satu output. Selepas video ini, adakah anda dapat mengenal pasti fungsi?